Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak tengok macam mana nak guna WhatsApp Blaster daripada Reply lah. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan tengok macam mana nak blast tanpa kena ban. Jadi step pertama, tuan-tuan dan puan kena pastikan device dah connected dengan Reply lah dahulu. Jika belum, boleh terujuk video sebelum ini di dalam YouTube ini. Alright. Jadi selepas dah berjaya connectkan device, boleh terus ke Blaster. Ada dua cara sebenarnya. Boleh upload kontak di dalam kontak dulu, ataupun kami dah mudahkan tuan-tuan dan puan tidak perlu ke bahagian kontak. Boleh terus ke bahagian Blaster. Okay, so create new campaign. So bagi nama campaign raya. Okay, so kat sini ada boleh buat pilihan. Pass audience adalah kita akan simpan receiver yang tuan-tuan dan puan pernah hantar sebelum ini, dan boleh terus hantar dekat sini lah, tidak perlu buat baru. Okay, ataupun boleh juga paling mudah paste number. Paste number ni masukkan terus number lah. Masukkan terus number. Boleh masukkan terus number, kemudian tekan proses number dan kami akan tolong buangkan yang mana yang duplicate dan juga nombor yang mana tidak mengikut WhatsApp punya format, seperti tiada plus 0, tiada plus 6 dan sebagainya. Okay, jadi boleh juga upload by CSV. So upload by CSV boleh tekan dekat sini ataupun klik sini untuk dapatkan sampel CSV dia. Kemudian bagi nama lah. So, ini pun kita akan simpan juga supaya next time blast boleh pakai. Alright. So ataupun kalau tuan-tuan dan puan dah ada kontak dah ada kontak dah dalam sini, nak pakai yang sini sahaja, boleh juga filter kontak. Okay, so filter kontak kita akan tarik daripada kontak yang sedia ada. Kemudian boleh buat filter by label kalau ada. Okay, boleh juga buat label macam A tolak B, label A tolak B dan sebagainya. Contoh macam tuan-tuan dan puan nak buat, dah ada label semua list, new list, nak exclude list yang tidak pernah membeli, ataupun nak exclude list pernah membeli sahaja. Jadi maksudnya nak blast kepada orang semua yang belum pernah membeli. So boleh buat macam tu. Okay, alright. So hari ni kita nak select all sahaja terus. Kemudian saya tekan next. Kemudian saya pilih device. Kemudian saya kena pilih template message ataupun ayat blast yang saya nak pakai. So bahagian ini berbeza sedikit kalau tuan-tuan dan puan daripada yang pernah guna unofficial dan sebagainya. Template kena buat dahulu. Boleh refer video yang saya letakkan di dalam description ataupun di dalam video ini. So kalau tak ada, kena create template dahulu. Alright, so ini dalam video yang saya kepilkan nanti. Ataupun kalau macam saya dah ada template yang saya boleh pakai. So macam ni saya boleh ambil dia service appointment untuk cubaan. Right, so selepas saya dah pilih, kemudian saya dah boleh start blast. Okay, cuma tuan-tuan dan puan perlu saya ingatkan, template tu mestilah sudah di approve. Tidak boleh template yang belum approve. Okay, so next. Kemudian campaign name, device boleh check dulu, filter berapa, 6 orang kita nak send. Kemudian service appointment dah approve nama template kita. So kita pilih send now ataupun nak schedule. Schedule pun boleh. Macam kalau saya nak schedule, saya nak blast esok pukul 9 pagi. Boleh, tak ada masalah. Ataupun untuk video kali ini saya nak send now sahaja terus. Okay, so bila saya dah check semua dah okay, saya ada pilihan dekat sini untuk saya save as draft. Kalau saya rasa ada benda yang saya nak check lagi. Tapi kalau saya rasa semua dah okay, saya boleh terus send now sahaja. So saya akan nampak message blast tadi dah siap. Okay, so kita guna WhatsApp official jadi sangat laju. Tuan-tuan dan puan boleh nampak dia dah hantar kepada 6 orang, dah deliver kepada 4. So masih belum ada yang buka lagi lah. Okay, so kalau message tu banyak kalau blast kepada 100,000, akan nampak lah kita hantar 80 message ataupun 20 message setiap second mengikut kepada jenis device yang anda sambungkan. Okay, so akan nampak lah message ni bertambah. Dan sekiranya ada fail juga, dia akan ditunjukkan dekat sini fail dia. Kemudian ini ada analitik, tuan-tuan boleh tengok berapa banyak send, berapa banyak delivered dan berapa banyak yang read. InsyaAllah nanti kita akan tambah untuk klik juga. Okay, so ini boleh preview. Kemudian ini campaign info, boleh tengok. Okay, so ini contoh-contoh status lain yang ada. Contoh yang ni kalau ada unreached, dia akan tunjuk kenapa unreached dan sebagainya.
fail ke apa. Kalau ada fail, tuan-tuan dan puan boleh resend fail tu. Okay, boleh resend fail tu. Untuk meta pembayaran, kalau tuan-tuan dan puan guna WhatsApp official, dia hanya charge yang berjaya sahaja. Yang tidak berjaya tidak akan di-charge. Bagi menjawab soalan berapa banyak tuan-tuan dan puan boleh blast sehari, kalau nombor baru register hari ni, tuan-tuan dan puan kena pergi ke WhatsApp account ni, kemudian pergi ke WhatsApp manager, kemudian klik messaging limit. Okay, so macam contoh yang ini nombor baru, so hanya boleh blast 250 sahaja sehari. Kemudian boleh naikkan sampai 2,000, 10,000, 100,000 dan unlimited. Yang ini memang meta yang tetapkan untuk menjaga kualiti mesej yang keluar lah. Right, ataupun nak cepat boleh verify ataupun nak guna cara ni pun boleh. Yang ni kita ada tunjukkan dalam video selepas ini di mana cara nak naikkan limit dengan paling cepat. Okay? Saya harap video ini dapat membantu tuan-tuan dan puan untuk bermula blast menggunakan WhatsApp official dengan lebih cepat dan lebih mudah dan yang penting selamat. Right, Assalamualaikum dan jumpa di video selepas ini.